Kitty. So hari ni pun kita main solo juga. Okay, jom kita masuk dekat dia punya ni lah. Yang ni one player. Okay. Talk to the stranger. Okay, kena cakap dengan orang ni. Okay. Good evening, sir. My first time in the city. I'm here for work. Oh, dia tanya museum kat mana? Kita tanya museum kat mana. Lepas tu orang tu cakap, kita tak sepatutnya ada kat sini. And macam ada benda yang akan jadi nanti. The museum is just ahead. Good luck. Okay, so kita sebenarnya nak pergi museum ni. Okay. Oh, tu. Museum Hello Kitty. Dia kata macam ada benda lah akan terjadi kot nanti kat sini. Comel museum ni. Okay, buka pintu. Saya dah sampai. Okay, ni owner dia. Saya nak you finally excited for your first day? Ya. Saya excited. Kerja kat sini. Museum Hello Kitty. Saya tak tahu lagi. Just focus on your task. Help the visitor and monitor the security cameras. This still are pretty creepy. Patung ni memang nampak macam ya ni seram ni. Ni comel. Pun comel. But don't worry. Thank you, boss. So kita kena buat apa ni? Oh, dia nak rest. Okay. Boss boleh pergi rest. If anything happen, call the police. Oh, dia sendiri dah bagi tahu kalau jadi apa-apa kena call police. Okay. Oh, statue ni kotor. Kena bersihkan. Pakai apa? Tak payah ambil mop ke apa ke? Oh, gitu je. Okay, last. Kenapa ini teruk sangat? Ini macam berdarah-darah. Go to the second floor. Okay. Pergi tingkat 2. Cantiklah museum. Oh, security room. Ada lukisan jatuh. Comel. Maybe dorang yelah, kena letak kat sini kot. I should find the rest. Lagi satu. Ada banyak tu. So ambil yang ni, letak sini. Ada lagi satu. Cari. Lepas tu cari kat mana? Ni boleh masuk ke? Tak boleh. Assist the customer. Oh, ada customer. Okay, kita turun dulu. Nak beli tiket. Okay. Boleh beli tiket ya. Oh, big fan ya. Dia minat Hello Kitty. Tiket $15. Okay, sama-sama. Mana nak bagi tiket? Okay, tu dia bayar. Okay, terima kasih customer. Dah. Pergi naik. Yelah. Collect trash. Oh, ambil apa? Sampah buang. Okay. Kita kutip sampah dulu. Trash bag. Ada 4. Tersepit. Okay, ni sampah yang terakhir. Dah. Apa jadi? Kenapa tutup? Tadi kan buka. Kenapa tak boleh masuk? Oh, kena kat luar. La ilaha illallah, kau buat apa ni?
Dia pergi counting dinding. She's not just no. Hah? Siapa pula? Siapa ni? Apa yang bercakap ni? Pelik-pelik pula. Ni stranger tadi kan? Tengok tu. Dia ni pelik lah. I still need to clean this up. Kita ni nak kena kemas-kemas lagi. Okay, nak kena clean the gravity. Oh, tak boleh masuk lagi. Kena bersihkan dinding tadi. Sekejap. Melukis pelik-pelik ni apalah. Okay, dah. Tolonglah nak masuk. Okay, dah boleh return. Okay. Return the canvas to its frame. Lah, tiba-tiba ada kat sini. Oh, tadi tak cukup lagi kan? Tadi rasanya ada lagi sini satu, situ satu. Okay. So, ni yang ni. Tinggal lagi satu. Dah. Lepas tu. Security room tak boleh masuk. Oh, ada customer. Okay. Ada customer. Sabar ya customer. Yeah. I was washing this robe. I remember I want to buy this. Oh, dia nak beli something. This kind of strange. I hate my job. This place and this city. Oh, sebenarnya kita tak suka kerja kat sini. Cute. Iyalah, beli. Semua sekali $5. Dia beli apa? Ya, kat sini murah. Sebab bergantung. Okay. Put the cash. Dah. Kau ni. Kau buat apa? Tengok dia buat apa. This window are really dirty. Mana? Oh. So, kena bersihkan lah ni. Ui, banyaknya. Okay, bersihkan window jap. Okay, tingkap yang terakhir. Setelah mencuci semua tingkap-tingkap yang kotor. Okay, dah. Ada tapak kaki. Animal? Takkanlah, tak tahu. Check security camera. Baru boleh masuk security room. Tadi tak boleh. Rewind tape. Tengok balik CCTV apa yang masuk. Lah, Hello Kitty. Weh. Hello Kitty yang masuk. Pelik dah. Kita tak nak fikir bukan-bukan sebab kita kerja kat sini. So, nak tak nak kena hadap. Betul tak? Cepat bayar, aku takut ni. Apa yang dia nak beli? Dia nak beli yang ni. Tengok apa yang dia nampak. Oh, bukan. Ingat dia nak beli yang tu. Comel lah. Ada spek mata, bag, mask. Comel. Hi boss. Ada pelik sikit lah tadi bos. Ada penampakan Hello Kitty masuk tadi. Tapi kita terpaksa lah tipu. Sebab tak nak bos ni fikir bukan. Nak habiskan shift ni.
Oh, okay. Nah. Lah. Cari kunci museum pula. Jatuh dekat security room. Aku dah tak sedap hati ni. Mesti ada apa-apa ni. Oh, tu. Tu. Oh, tepi ni. Pelik dah ni. Besarnya kunci. Apa ni? Apa benda tu? Itulah imajinasi je kot. Kadang-kadang penat sangat ni. Ignore. Biar betul. Okay lah. Betul ni. Bagi dekat owner Nah. Kunci besar. Lah, malam kedua Tadi yang pertama. Tak. Hi, good evening. Good evening. Saya okey je. Ada apa-apa berlaku ke? Cepatlah, bos. Do you know that you need to catalog the major item with name and serial number? Okay. Tak ada masalah. Okay, bos. Saya boleh buat selagi tak kena kacau. Itulah kenapa kita kerja seorang-seorang ni. Pelik lah. Mesti ada sebelum ni ada pekerja tapi dah pernah berhenti ke kan. Mana tahu. We'll talk about it later. Yelah. So kena buat apa ni? Dia suspicious. Dia mesti tahu kenapa kita seorang-seorang je yang kerja kat sini. Sebab ni kan macam tempat besar. Tapi sebenarnya logik lah kita kerja seorang-seorang sebab ni kan solo. Kalau main yang 4 player ke apa, yelah kan. Kalau main ramai-ramai tu barulah ada ramai sikit pekerja. Okay, kita buat ni dulu. Dah. Security room tadi tak ada apa lah ni. La ilaha illallah. Dah kenapa? Oh, masuk je ada jump scare. Okay, ada customer. Assist the customer. Okay. Are you selling Hello Kitty painting? Ada kat atas. You are selling just $1 million. Mahalnya. Are you crazy? Lah. Komplain pula. Barang lain murah. Yang painting tu je mahal. Nanti saya tanya owner owner museum. Okay. Terima kasih. Barang-barang ni murah. $5, $4, $7. Tiba-tiba painting 1 juta. Marahlah customer tu. Macam tak masuk akal lah harga. Pergi tingkat 2. Okay. Ya. Oh. Ni lah yang last. Gambar yang last. Okay, letak kat situ. Settle. Oh, ada aiskrim. Nak beli aiskrim.
Aiskrim. Lah, tak ada orang. Lori gerak sendiri ke apa? Do you really want ice cream? Pelik dah ni, aiskrim apa ni? Show yourself. Okay, cepat tunjukkan diri anda. La ilaha illallah. Ini yang Hello Kitty yang masuk tu ni. Lah. Oh, kita kat dalam. Ingat kita kat luar tadi. Okay, kita nak check kamera. Customer ke owner? Ke yang pelik tadi, yang belum mula tadi kan? Tadi bukan lock ke? Dah boleh buka. Oh, dah boleh buka. Ni orangnya. Are you okay? I just offer vanilla ice cream. Oh, tadi tu imajinasi kita je kot. Padahal tak ada apa pun. Every day he came home acting strange. Weh. Ya Allah. Oh, seorang sebelum ni dah masuk hospital. Memang betul lah tempat ni berhantu. Ya Allah. Teruk tu. Sampai lumpuh teruk tu. Okay, kena buang sampah macam tadi. Okay, kita buang sampah sekejap. Lepas tu kena buat apa? Oh, ada orang phone. Ke bos yang call? Saya jawab lah ni bos. Okay, terima kasih bos. Saya memang nak end saya punya shift. Go outside. Main pusing-pusing ni guys. Kita main pusing-pusing je lah kat luar ni. Malas nak masuk dalam. Tinggal terlanggar tu terlanggar ni. Lepas tu kita mati ke. Tak lama dah. Kita dapat survive ending, dapat normal ending. Perfect. Okay, survive kita good job. Yay, kita tak mati. So kita survive. Okay, so tadi akak dapat normal ending. Mungkin ada secret ending ataupun bad ending, tak tahulah. Kalau yang dah try game ni, bolehlah bagi tahu ending yang lain tu macam mana, okay? Jangan lupa subscribe, like dan share dan komen kat bawah, okay? Bye bye.